hari ni kita ambil mana? APD Cruise Circuit bro. Training drift dekat APD Cruise Circuit. Sorang-sorang dengan coach dengan dadak lain lah. Sebab dia hidung merah tu. Sinus tu. Sebab dia aku, kau, Chen, Faiz, Hakim. Ha tu. Faiz dengan Hakim. Weh, birthday boy. Big birthday boy. Hari bukan birthday boy. Dia boleh. Okay guys, so hari ni kita nak pergi ke APD Cruise Circuit. Kenapa aku nampak barai? Sebab semalam kita ada annual dinner bateriku, motor minyak air handle. Habis pukul 2-3 pagi. Ini bangun untuk pergi train pula drift dekat APD. Sebab hari ni hari cuti. So hari ni yang macam senangkan semua orang lah untuk join. Jadi sebab tu lah kita pergi hari ni. So apa tu expect? Kita expect kita dapat belajar benda baru. Tandem, layout. Aku tak tahu apa yang Mr. K has for me, but kita just tengok apa yang ada dekat APD. Aku sejujurnya tak pernah pergi APD sebab jauh. Tapi kali ni kena pergi lah sebab nak train kat sana kan. So S14 pun dah load, barang-barang pun dah load. So just stand by, stay tune lah. Layan video. Ciao. APD Cruise Circuit, salah satu circuit yang aku tak pernah datang dekat dalam Malaysia ni. Layout yang besar tapi aku a bit nervous and a bit excited at the same time. Experience datang sana sangat gempak sebab first time aku dapat tengok circuit yang very proper. Hey. Kur. Penuh minyak cantik. Baru servis Tapi dah dyno tu. Ya betul ni. Sekejap. Kau punya boost controller setting betul tak? Kejap. Mereka. Saya dah buang tak pakai. Dia main rahsia dia benda ni. Saya buang tak pakai bang. Dapat 380. Kereta saya bagi dia direct tak pakai Better macam tu sebab so ni. Dia ikut Westgate lah. Spring Westgate. Tapi kalau spring Westgate kau buka 2 bar lah boost kau. Sama je kan. Yang penting driver kan. Teh ais. Kau kurang gula. Confirm laju. Manis. Tu dia. Tu dia. Cepat manis lah. Ni jadi TO. Cukup tu. Bagi dia ada ruang. Memang dah 35. Buang sikit. Pasang. Pasang. Tak, dia nak alihkan je. Driver dulu. Tak, dia Sharin 2.0, Sharin celup, Sharin ori. Sebab dia cousin. First, harness on, helmet on. No harness, unattachable harness, no helmet, do not go in. One. Second, okay. Sorry. Saya punya kereta tak ada harness. Seatbelt ada? Ada. Soon. Points to improve. Promise to improve. Promise. Okay, alright. So next session, this car tak ada harness, won't go out. Okay. Sebab we are going to full track. Next session. Okay, thank you so much. Second, if anything, okay, because at first kita ada different level, same layout tapi different target on you all. Okay Mike, what's your verdict for today? Ini kita akan cuba untuk dapatkan layout yang dah set by Mr. K as soon as possible lah.
Sebab kita ni macam mana pula kan, talented, power, lagi power dari Choi lah, especially. So beza Choi dengan aku, dia tak handsome, aku handsome. So that's already an advantage dalam drifting. But whatever it is, kita tengok hari ni lah. Make sure kau record semua try aku. Mana tahu aku first try dah dapat lah. Siapa nak dia mesra ni? Tengok ni. Perkenalkan kita punya intern terbaru. Nama dia Cheng. Dia ada darah Cina tapi boleh cakap Melayu. Tapi jangan dia Cina tau. So kalau jumpa boleh cakap Mandarin terus. Mandarin, Hokkien, Cantonese dia boleh faham. Dia boleh cakap juga. Okay? Toi. 你是名字叫什么？ 我会讲，我一整整。Nah, tu company dia sendiri Dongcheng. Sponsor. This is MM. Mahmud Misru. Untuk training session kali ni, first aku masuk, Mr. K dah dapat tengok apa salah aku, apa silap aku, apa yang aku nak kena improve. Mr. K highlight mistake aku, and for the next run aku cuba lagi sekali. Of course, as usual, as Mike Faizi, aku tak puas hati dengan run aku. Kereta pula makin panas, so kita kena cool down. Aku ambil masa dengan Mr. K, dengar feedback dia apa yang aku nak kena improve for the next round. You have to get close to that cone. That's objective. That's the real zone, as I told you. You need to be close. What is the range that I asked you? 2 meters. The bumper has to be inside. Of course, memang susah. It's tough bila kau kena kritik, but without it, aku takkan improve. And aku ambil kata-kata dia as pembakar semangat and set everything up for the second run. For the second run, of course, I felt very comfortable. I took every word apa yang Mr. K cakap. Hit a few bumps, but still, I didn't want to give up. Aku try, and at the end, this is what I got. Saya panas. Tadi kau tarik je hose tu. Dia dekat dengan exhaust. Tarik hose tu dari belakang. Letak kat sini. Letak kat sini. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperlaku sirip untuk semua model kereta dan akan dapat percuma pelindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau.
boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri Purple, bateri pilihan mekanik. Gay buddy. Club exclusive, bitch. For the third run, aim aku is untuk memang stay consistent and improve. Kereta pun dah sedap and if boleh aku nak impress the whole team. Even though with a few hiccups, few mistakes, I was still improving. And I thought, let's push a bit further and impress my coaches. I kept drifting till it was perfect. But at the end, unfortunately, the session was cut short. Tak nak paksa ah. So macam mana? So cerita dia macam ni. Penat lah aku drift tadi Okay, relax. Tak, cerita dia kereta ni ada isu sikit lah. Dia isu bahagian fuel lines, petrol lah maksudnya. Petrol dia macam tak nak bagi. So dia jadi bebek. Bebek tu apa? Orang tanya bebek. Kadang Mak cakap kereta bebek. Bebek tu kan yang kita pukul lah. Itu bek. Oh tu bebek. Okay. So cerita dia bebek ni kereta tu semput. So, kalau boleh kita tak nak paksa kan. Nanti enjin kat bom kan pisang pula. Enjin lah 1J. Betul. Itu je lah. Rasa it's part of the process. I think I'm also dah have been trained by Abang Syah juga untuk keep calm if something doesn't work out lah. Maksudnya dulu I jenis Bibil keluar bang, macam ni bang esok dia keluar tak? You know I dah, sebab I dah lalu benda tu. Nak rush boleh lah rush. Tapi hasil dia mengarut lah. Okay. Mana bos? Power tak cukup lah bro. Maksudnya aku kena beli V8 ni. Jangan Coy dah beli dia. Apa V8 dia V8 lah. Sekarang ni ada masalah dengan kereta. Tak dapat nak identify apa real source, real problem dia. But yang penting kita dapat reach objektif kita, which is belajar touch and go with the right angle, right speed. Right before the car buat perangai lah. Tapi tak apa, sebab ni je first time kereta ni buat perangai tu betul. Aku rasa sebab aku tak cuci dia lepas drift minyak itu, so dia rasa dia tak kemas. Kita cuci je. Harap lepas cuci dia okey lah. So kereta ni nanti kita hantar balik, pergi tengok apa masalah. But other than that, okay ngam. Good experience, good work. Bergerak. Nanti kita tengok lah next apa yang akan ada for our drift series. Shout out dekat Astra Batteries, because being together in this journey of Motomaniac punya drift series
Shout out to the whole team as well. Dan apa pun Astra Batteries, voltage kereta tak ada masalah. Sebab apa? Sebab pakai Astra bro. Voltage kereta memang cun, consistent, maintain, ready to drift. So kalau korang pengguna kereta, dapatkanlah bateri Astra. Sebab bateri Astra ada Cerium certification, nationwide warranty assist, personal insurance up to RM7,000, dan yang paling best, warranty 18 bulan. Anywhere, anytime, Roger je bateri kuota Astra, confirm datang one to one tukar. So apa-apa pun, itu sahaja untuk hari ni. Apa-apa kita update. Ciao.